Nak makan kek dulu ke nak main game dulu? Nak tengok dulu je. Mana-mana pun lucu. Nak tengok YouTuber dulu. Main game lah. Okey, kita main game dulu lah. Saya boleh makan sekali kek. Okey, game dia syarat dia senang ya. Tak. Dekat sini ada. Tahu dah. Okey, ni hadiah senarai hadiah. Okey. Weh, mana duit? Ada 200 200 dengan ni. Zeus. So kat sini ada tali. Tahu syarat dia tahu? Tahu. Ha. Tadi pun kita tahu. Pilih seorang berapa? Okey. Seorang satu lah. Ada banyak. Siapa dulu? Okey, yang paling kecil dulu. Adam. Ada kecil-kecil. Adam, cepat. Cepat Adam dulu. Pilih satu. Ni paling besar. Weh, pilih sekali. Ada Hijau. Cepat Adam, lucu. Okey. Satu. Pilih satu. Tarik. Tarik ya. dia lucu. Duit dah. Saya juga. Gus. Pegang tali sana pegang ni. Tarik kau tengok lah. Tali tu pegang, tarik ni. Ni tarik ni. Lepas bro. Dah. Pada bunga. Okey, baby, sat. Dia sebut baby. Okey, ya. Pilih satu. Cepatlah. Jangan lambat sangat. Tarik. Ambil tadi kan. Tarik. Tak ada yang lain. Koko cry. Pegang tali tu, pegang. Kak. Sat. Pegang semua nak tarik ni. Nah. Meluncur. Nak luncur tu weh. Oi, tak. Man. Saya luncur tak maaf. Macam mana nak tarik ya, tak apa dah. Tengok ni. Dah, pegang. Tarik. Oi, dapat biskut besar tu. Siapa dia awak? Acik. Di mana yang ada duit dalam tu? Duit tu RM2. Api yang cari yang minta dapat RM2. Aku nak keluar naik. Cepat. Tengok siapa dapat yang mahal. Tu ada banyak tadi. Okey. Okay, luncur. Dia boleh makan balik dalam metau. Dah. Lepas tu siapa dia? Kakak. Kak. Pegang. Weh, awak duit. Wei, satu. Satu dah. Tarik tengok. Maggi. Dah hujung bulan kan? Dah, Maggi. Lepas tu siapa dia? Ambil makan nasi Aku. luncur. Gang. Ya, tak ada. Luncur. Ya, luncur. Lucu. Peluk naik. Weh, awak tak semua. Ni. Gang. Nah, tadi dah. Luncur. Weh, takkan RM2. Wah! Bunyi ya. Aku dapat RM2. Weh, tu bukan RM2 yang kakak bagi ni. Memang kau tak kena joget ya? Tu bukan modal hang. Ni, siapa dia? Ibu. Awak aku yang dapat RM2 ni. Macam mana ya nak tarik? Cuma letak belah plastik pun. Rasa dalam kotak ni mesti ada 100. Cepat. Ibu nak potato hot spicy? Oh, tu tadi. Ibu dapat Dah. kau ajak. Ada macam apa lagi lama. Dapat dua kali. Hati awak tak tarik lagi. Apa balik ah? Dah, ambil. Tengok dulu. Abah dulu. Kelak naik tak ada Kelok naik. Yang paling mahal apa? Sebuah sama. Bukan mau ini kau. Boza mochi. Boleh. Hai kawan-kawan. Kelok naik. Tak payah dah potato dah ambil dah. Mahal. Pak, ya. Mahal. Yang tak ada ni nanti kita kongsi sama Amai. Memang semua pun.
Tak ada makan. Lah ronggit DJ. Oi, limau. Dah. Okey, habis. Okey, dah habis. Lepas tu kek potong. Tak ada lagu-lagu lah. Tu mana ni? Saya ada cucu lah ni. Potong kek. Oh. Potong je. Happy Syafiq. Happy birthday to you. Cepatlah potong. Dah potong. Buka lah ketat. Cepat dah. Cepat bagi nampak. Dia nyanyilah semua. Cepat. Sat. Ni record lagi. Dah. Okay, 1, 2, 3. Lucu. Happy birthday to you. Happy birthday. Cepatlah. Ni aku seorang ni. Happy birthday to you. Pasal Bukanlah sebut lucu. nama. Okey, lucu. Betul kan? Tu apa tu? Lucu ah tu. Okey, day 2 di Pulau Pangkor. Hari ni tak buat apa sangat, pagi relax rehat kat homestay. So lah ni dah nak check out. So lepas check out kita nak pergi Masjid Terapung. Tengok mana-mana tempat boleh ambil gambar, shopping coklat, then turun naik ferry balik. Okay, ni destinasi yang pertama lepas check out, Masjid Terapung, Pulau Pangkor lah. Sini orang ambil gambar cantik kat kan. So kita nak pergi ambil gambar saya, lepas tu kita jalan. Depan Masjid Terapung. Boleh wah. Ni kecil ni sana. Ni kendangan ni. Oh. Oh. Panas tu. Oh ni namanya apa? Kota Belanda. Amai penuh parking. Ada parking. Gambar. Okay, tepi. Tadi batu bersuara nak tengok. Meriam. Makajut. Oh. Ada kedai souvenir, situ kedai jual ayak-ayak. Ni apa? Oh, Aisyah Craft. Kedai. Oh, toilet dah. Transport. Sekejap. Ramai awak jadi. Semua. Oh. Okay, kedai yang pertama. Kita nak cari coklat. Oh, betul lah. Okey lah, kotak 14 ni. Mudain. 12 ringgit. Tapi yang beli yang besar tu satu lagi boleh.
Berapa ni? Berapa gram? Ni 12. Berapa gram? 200. Tu lagi murah. Besar ni. Tahu ni thôi. Okay tak? Anak kecil ni berapa? 3.5. Lagi tengok ni M&M. Apa? Ini berapa? 10. Ini tu. Ha? Ya, pakai ni. Ni 300, ni 200. Saya ambil Toblerone dulu. Satu je. Ya. Kena ambil yang kecil je. Kecil je lah. Toblerone yang kecil kau tak habis. Truffle ni. Oh, serius tak? Sedap ke? Tak tahu lah. Dia lah kata. Ambil yang kecil lah. 3.5 dah. Yang apa? Yang apa? Saya ingat lepas tu. Nah. Ah. Ya, pakai kad ni. Yang kurang makan tak? Banyak tak? Banyak tak dah? Kad eh? Boleh. 221 70 sen. Orang 12 ke 2 Jom masuk jeti. Oh ya, kau sampai sini je aku punya vlog
Pulau Bangkok kali ni. Dah malas nak record. Nak naik ferry, lepas tu ambil kereta dan terus balik kampung. Okay, jumpa lagi next time untuk vlog yang seterusnya.